Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Helsa akan membawa anda mengikuti perkemahan perdana 2026 yang akan diadakan di SK Ceras Jaya selama 2 hari. Tujuan kem ini adalah untuk membentuk sahsiah dan disiplin murid. Oleh itu, pelbagai modul dan aktiviti akan diadakan sepanjang perkemahan ini. Anda sudah bersedia? Jom kita saksikan. Terima kasih Ibu. Tanggang berjanji Ibu, kalau Tanggang sudah kaya raya nanti, mungkin kita boleh beli iPhone. Apa yang membuatkan makanan ini luar biasa? Jambatan emas dari Gunung Ledang ke Belakang. Apakah aktiviti yang paling menarik bagi anda? Masakan. Permainan berhalangan, gadget, Orientering. ikatan, Masakan. kompas, Gadget. pertolongan cemas, permainan dan halangan. Bolehkah cikgu berikan sepatah dua kata? Perkemahan perdana unit Badan Beruniform SK Ceras Jaya tahun 2026 mengajar murid bukan sahaja berkemah tetapi mematuhi peraturan, mematuhi masa, mengurus diri dan yang paling penting bekerjasama dengan rakan sekumpulan. Jadi setiap tahun pastikan anda menyertai perkemahan unit Badan Beruniform. Jangan lepaskan peluang. Jumpa anda
tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Barisan Pentadbir SK Ceras Jaya, seterusnya kepada semua guru-guru AJK pelaksana SK Ceras Jaya. Okey, tanpa anda semua program hari ini perkemahan perdana peringkat sekolah 2026 takkan berjalan dengan lancar dan cantik. Okey, seterusnya kepada para peserta, saya ucapkan syabas dan tahniah. Semoga apa yang anda terima pada camp kali ini anda akan amalkan pada kehidupan anda yang sebenar di luar nanti, insya-Allah. Assalamualaikum. Tahniah tim Koko di bawah pimpinan Ustaz Sarul Nizam, Saiful Nizam. Terhebat, terbaik. Semoga yang diberikan kebaikan, anak murid kita selamat, cikgu-cikgu enjoy. Moga apa yang kita buat ni bermakna untuk murid dan jadi satu pengalaman yang paling baik untuk diri dia, yang terindah sepanjang hidup dia bagi tahun 2026. Juga untuk guru, the best, Saja Warrior. Dah siap. Tahniah diucapkan kepada semua peserta. Semoga perkemahan ini memberi manfaat dan kenangan yang manis. Jumpa di episod yang akan datang. Bye!